Hari ni I nak buat cat room tour. Yeay! Excited tak semua? Excited kan? Woohoo! Woohoo! So ni cat tree yang I pakai kat diorang. Ada 7 space yang diorang boleh duduk. And yang ni diorang punya favourite bowl ni. Tent ni tak ramai sangat duduk. I letak bawah tu. Lepas tu ni tingkap diorang. Ini I pasang pagar dia. Cost dalam 650 ke 750. I tak sure. Tapi yang ni I akan buka siang-siang. Bila I keluarkan kucing I kan. I akan buka ni bagi dia punya udara yang busuk dalam ni keluar dekat tingkap. Sejak I pasang tingkap ni, bau kucing kat rumah I memang tak ada sangat. Free flow makanan, minuman dan juga air purifier. So ni bahagian wet food diorang and ni pinggan wet food diorang tau. Memang kena eksklusif, kena guna besi. Barulah fancy, barulah diraja. Wet food diorang I bagi Cindy's recipe. Ni memang favourite diorang, perisa tuna. Untuk jamban I pakai stainless steel. Yang ni memang kena cedok hari-hari. And then ada kerusi healing yang dah tak macam healing dah pun. Yang dah berkerak and very disgusting. Sofa ni dah jadi hak milik diorang because look at the condition. Ni kalau tetamu aku datang pun diorang nak balik rumah lah tengok sofa macam ni. Kalau perasan kucing I 1, 2, 3, 4, 5, 6. I ada 8 kan? Mana lagi 2 ekor kan? Diorang suka nyorok-nyorok kat dalam ni. Sofa ni ada entrance dengan exit kat hujung sana. So bila kita tengok dalam tu, nampak ada lagi 2 ekor tengah nyorok bawah ni. And ada CCTV untuk I awasi aktiviti harian diorang. Jangan ingat I paksa diorang pakai baju ni tau. Diorang yang minta kat I. Ama tolong pakaikan baju kat kita orang Ma. Diorang cakap dekat I. Diorang nak sangat pakai baju ni. That's why I pakaikan. Diorang nampak betapa happynya muka diorang pakai baju baby kan jangan? Jangan happy kan? Jangan happy kan Cang? So ni je. Selesa kan? Kalau tak bersyukur lagi aku tak tahulah. Memang kena tinggal kat pasar.